Apa nak ditakutkan, sebab dia kata sepanjang dia kerja kat situ 2 bulan okey je. Tak tahulah, mungkin sebab siang ke apa ke, tapi dia tak ada dengar pun daripada staff yang sebelum-sebelumnya kot ada benda-benda yang misteri ke apa ke. Selamat pagi. Tapi diam, tak ada respon. Ambil buat bodoh ya. Dia duduk je kat kaunter tu dan dia nampak kelibat yang orang ni tadi dia pergi dekat rak minuman. Mungkin sebab dah pagi, mengantuk ke apa kan. Mungkin dia salah pandang. Mungkin dia rasa macam dia halusinasi ke apa ke. Dia pun sama pergi duduk dekat bilik belakang. Bila dia duduk je, bunyi pintu tu lagi. Ting. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni, dan aku harap seperti biasa korang yang menonton ni please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan, dan terima kasih banyak-banyak yang teramat-amat sebab korang masih sudi untuk support Faiz Cerita. Meskipun video-video yang ada di Faiz Cerita banyak kelemahan, tapi aku akan cuba teruskan berusaha. Dan juga guys, diingatkan penceritaan ni hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Dan juga aku minta maaf jika sepanjang video ni korang ada mendengar bunyi-bunyi yang tak sepatutnya lagi. Aku minta maaf banyak-banyak dan aku mohon kepada korang untuk korang mengabaikan seketika bunyi tu kalau ada lah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tak lupa untuk klik button notification. So guys, tanpa membuang masa yang banyak, apa yang aku nak story sikit untuk kisah seram dalam video kali ni. Kisah seram ni dikongsi dari seorang lelaki yang umurnya sekitar 20-an macam tu, yang dikenali dengan namanya Amir. Pengalaman seram Amir ni berlaku sewaktu dia bekerja dekat satu kedai serba nikah ni guys. Dan kata dia, pengalaman dia ni baru je. Tak adalah baru sangat, katanya dalam tahun lepas. Tapi bulan berapa tu dia pun tak apa ingat lah. Pastinya dia beritahu dia hanya mampu bertahan bekerja kat situ 2 bulan je. Lepas tu dia terus berhenti. Cerita dia macam ni. Amir ni waktu dia bekerja 2 bulan dekat kedai serba nikah tu, dia kata dia ni kerja shift siang aja. Sebab masa tu staff untuk malam dah cukup. Jadi supervisor dekat kedai tu dia nak cari orang yang boleh kerja siang aja. So Amir pun okey lah, dia pun mohon dan dia dapat lah kerja kat situ guys. Masuk bulan kedua, minggu yang ketiga ataupun minggu yang keempat macam tu, tak cukup orang. Ada staff yang patutnya kerja malam tu dia berhenti. Jadi sementara supervisor tu nak dapat ganti, dia minta lah Amir ni masuk malam. Siang tu dia tolong cover kan lah, sebab malam ni penting juga kalau tak ada orang. Jadi Amir pun okey je lah. Apa nak ditakutkan, sebab dia kata sepanjang dia kerja kat situ 2 bulan okey je. Tak tahulah, mungkin sebab siang ke apa ke, tapi dia tak ada dengar pun daripada staff yang sebelum-sebelumnya kot ada benda-benda yang misteri ke apa ke. Dia abaikan lah kan, tak kisahlah kan. Dia pun okey lah, boleh. Hari pertama dia kerja jaga kedai tu untuk shift malam, dia ditugaskan bekerja pada pukul 11 malam sampai 7 pagi esok. Dan sedikit info tambahan guys, Amir beritahu kedai serba nikah ni dia punya kawasan masa tu memang jauh tau, jauh daripada perumahan. Bila malam memang sunyi. Lepas pukul 12 ke atas, 12 malam memang tak ada pelanggan sangat. Pada hari pertama Amir nak bertugas shift malam masa tu, sebelum dia masuk, supervisor dia yang jaga kejap. Sebelum supervisor dia nak balik guys, dia punya supervisor ni macam yalah cakap lah dekat si Amir ni, kau lepas pukul 2, kalau kau tak nampak apa-apa, kalau kau tak dengar apa-apa, kau jangan tegur. Kau buat tak tahu je. Si Amir pun macam apa hal ni? Selama dekat 2 bulan dia kerja situ tak ada pula supervisor dia nak pesan macam-macam. Dan pula Amir tak ambil serius lah apa yang supervisor dia cakap. Pasal waktu supervisor dia cakap tu dia sambil gelak-gelak. Jadi Amir rasa dia gurau kan, biasalah nak takut-takutkan. So guys, pada pukul 2.40 pagi, nak masuk pukul 3 dah tu, Amir dia dengar bunyi pintu automatik tu berbunyi ting.
So pada waktu tu, jam tu, bila bunyinya pintu tu, Amir tengok dekat CCTV. Dan pada ketika tu dia dekat bilik belakang. Memang ada restroom lah untuk rehat kan. Bilik kecil je kat situ. Kat situ pun ada CCTV semua untuk monitor. So dia tengah duduk, bila bunyi hitting tu dia tengok CCTV. Ada orang. Tapi waktu dia nampak tu, dia rasa macam pelik mula-mulanya. Sebab dia nampak tu seorang perempuan, baju putih, rambut panjang, muka tak nampak. Tapi Amir yalah nak fikir apa, sebab tak pernah berlaku benda-benda yang menyeramkan pun. Bukan dia tak percaya, tapi dia rasa tak ada dengar benda-benda yang pelik sebelum tu. Jadi dia rasa itu orang betul lah. Dia pun okey lah, tengok CCTV macam tu. Okay, dia pun pergi ke depan, pergi ke kaunter. Masa dia berjalan nak pergi ke kaunter tu, dia menyapa lah yang orang yang tak berapa orang ni. Selamat pagi. Tapi diam, tak ada respon. Amir buat bodoh lah. Dia duduk je kat kaunter tu, dan dia nampak kelibat yang orang ni tadi, dia pergi dekat rak minuman. So sementara yalah orang tak berapa orang ni beli ke apa ke kan, si Amir dia adalah buat kerja sikit dekat kaunter tu, sementara nak tunggu yang orang ni datang kat kaunter. Tengah-tengah Amir menyusun yalah hal-hal benda dekat kaunter tu, dia macam rasa asal lama sangat. Yalah sebab dia nampak tadi yang kelibat perempuan ni pergi dekat rak minuman. Yalah lama sangat tu, lebih 5 minit guys. Dia pun macam bukanlah tak sedap, pelik. Dia pun keluar daripada kaunter tu, pergi dekat rak tempat minuman tu. Tercengang sekejap, tak ada siapa-siapa kat situ. Dia tak adalah rasa macam takut, tapi dia rasa macam mungkin sebab dah pagi, mengantuk ke apa kan. Mungkin dia salah pandang, mungkin dia rasa macam dia halusinasi ke apa ke. Dia pun sama pergi duduk dekat bilik belakang. Bila dia duduk je, bunyi pintu tu lagi, ting. Dan dia tengok CCTV lagi. Orang yang sama, perempuan, baju putih, rambut panjang. Tapi kali ni dia pergi dekat rak makanan pula. Amir masa tu dia nampak, dia tak fikir lagi benda ni yang yalah yang macam-macam lah. Tapi dia tak keluar dulu pergi kat kaunter. Dia duduk dulu, dia nak pastikan dulu. Nanti bila kalau betul dia orang lah, dia dah ambil apa benda dia nak beli, dia pergi kat kaunter, baru si Amir ni keluar. Dia duduk dulu sambil dia tengok CCTV tu. Lepas tu tak lama kemudian phone bunyi. Dia punya supervisor call. Supervisor dia call, terus tanya, ada orang datang? Amir cakap lah ada ni, dia perempuan, dia pergi dekat rak makanan ni. Sunyi kejap. Lepas tu supervisor cakap, kau bangun. Sebab dekat dalam bilik tu ada CCTV juga, dan supervisor dia boleh monitor daripada rumah, boleh nampak lah apa yang berlaku dekat kedai tu kan. Dia boleh monitor daripada rumah. So dia nampak lah Amir duduk kat situ, dan dia pun suruh Amir bangun. Dia kata, kau ke tepi sikit ke tepi sikit daripada CCTV tu. Kau jangan tengok CCTV tu, ke tepi sikit. Amir pelik, apa hal ni? Dah lah pagi-pagi macam ni, apa hal supervisor dia macam ni? Ikutkan lah. Bangun, ke tepi sikit. Tapi Amir ni dia rasa macam nak tahu apa hal tak boleh tengok CCTV pula. Dia rasa macam tak puas hati kan. Dia pun terjeling dekat CCTV tu. Dia nampak dekat lorong 1, 2, 3, 4 tak ada orang. Itu tak apa lagi, memang Amir tak boleh lupa apa yang dia nampak ni. Dekat kaunter ada seorang lelaki tengah berdiri guys. Dan dia tengok betul-betul, sebab dia terkejut lah, sebab tadi masa perempuan, apa hal ada lelaki ni. Tengok dia sendiri, padahal dia dekat dalam bilik kat belakang tu. Masa ni Amir terus dah macam stuck, dia macam terstun, jam pun nak buat ni, betul ke apa dia nampak ni. Lepas tu pula dekat belakang dia, dia rasa macam ada orang. Memang real macam ada orang lah, memang rasa. Dia pun terus toleh pusing, tengok tak ada siapa-siapa pula. Lagi sekali guys, dalam keadaan cemas tu, phone bunyi lagi. Supervisor call lagi. Supervisor dia tu cakap, Mei, kau jangan pusing belakang Mei, kau jangan keluar Mei, kau relax. Masa ni terus Amir terus tak mampu nak cakap apa, terlepas phone jatuh. Habis dah jadi macam tu kan. Dia pun apa yang dia mahu buat, dekat sebelah sini macam ada satu almari.
dia gagahkan diri dia pergi duduk kat situ dan diam macam ni. Dia tak pandang apa-apa, tak tengok CCTV, dia cuma duduk diam. Pada masa tu keadaan memang sunyi gila guys. Sunyi, tak dengar bunyi motor, bunyi kereta, sunyi sesunyi-sunyinya. Lepas tu ada dengar macam satu bunyi bisikan tau dekat depan. Bisikan tu bukan macam bercakap ke apa, dia macam macam tu lah. Lepas tu dia macam ngilang-ngilang sikit. Amir terus, dia dah macam batu lah, dia kata macam kayu lah, tak mampu nak buat apa lah. Dia cuma baca lah apa yang dia ingat, apa yang dia hafal, betul tak betul dia pun tak tahu, dalam keadaan takut. Dan tak lama kemudian senyap, sepi, dan dia ada pandang kat CCTV, jenguk, tak ada apa-apa. Dengar kau ada bunyi apa-apa lagi, tak ada. Dalam pukul berapa lah dia kata, dah dekat pukul 4 kot. Keadaan yang menyeram tu dalam sejam lebih rasanya, dah dekat pukul 4 ke 4 lebih macam tu lah. Ting, bunyi pintu. Dan dia nak tengok CCTV tapi takut, tapi dia tengokkan jugalah. Kod-kod pelanggan betul ke, dia tengok. Betul, sebab dia seorang lelaki masuk beli roti. Ni betul lah, dia pun keluar cepat-cepat pergi kat kaunter. Lepas tu yang pelanggan tadi tu datang kat kaunter nak bayar semua, si Amir tu tanya, bang saya nak Tok Bang tanya Jadi waktu abang masuk, nampak tak kat dalam ni ada perempuan ke apa? Pelanggan tu macam blur. Dia pun tu cakap, tak ada siapa-siapa pun. Bila pelanggan tu cakap macam tu, aduh, Amir memang berdebar ni, risau. Tapi dia tak adalah nak cerita, nak meluahkan pula pada pelanggan tu kan. Nanti apa pula pelanggan tu fikir. Jadi lepas pelanggan tu dah settle semua keluar, Amir pun duduk dekat bilik belakang. Lepas daripada tu tak ada pelanggan masuk, dan pada masa yang sama tak ada apa-apa kejadian lah. Waktu pun jalan, sedar tak sedar nak dekat pukul 7 kot. So dia punya supervisor pun masuk untuk replace dia lah. Masa supervisor dia datang masuk tu, supervisor dia tu tanya, Mei kau okey Mei? Kau okey tak ni? Amir cakap lah, tak tahu lah. Okey sebab supervisor dia pun tahu apa yang berlaku sebab dia nampak kat CCTV tu. Dan dalam pukul berapa tu yang masa Amir duduk diam tu, dalam keadaan yang dia ketakutan yang amat tu, supervisor dia cuba nak call tapi tak dapat. Itu apa yang Amir beritahu lah, supervisor dia beritahu. So kesimpulannya guys, lepas dah cerita, Amir pun tak ada nak cakap banyak, dia pun dah letih, balik lah. Lepas dah balik tu dia tak datang lah, dia terus berhenti guys. Dan supervisor dia adalah macam nak pujuk Mei, kau tak apalah Mei, kau tahan kejap, aku belum dapat berganti lagi ni apa semua. Amir tetap tanang sebab dia fobia, takut. Terus lah dia tak datang, terus lah dia berhenti. Lepas 2-3 bulan, Amir dapat info lah dekat tempat kerja ni, kat kedai sebernikah ni ada seorang staf malam kerja barulah, yang di mana dia pun diganggu guys. Waktu tu Amir beritahu, ada yang beritahu dia kawan dia ke siapa entah, macam tu lah, yang ada kena-mengena dekat situ jugalah. Tapi bukan supervisor dia. Dia beritahu pekerja baru tu, waktu tu dia tengah susun roti tau, waktu tengah pagi. Dekat belakang dia ada kelibat perempuan tu juga guys, yang Amir nampak tu. Dan entah macam mana pekerja baru tu pun tak tahulah apa yang jadi, dia tahu ke macam mana ke, dia pun terus berhenti. Dan lepas daripada tu tak tahulah sama ada lagi ke pekerja malam ke, dah tak ada ke, Amir pun dah tak tahu dah. So guys, itulah perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ini. Ini memang kisah yang nyata guys, kisah pengalaman daripada Amir sendiri, yang di mana pengalaman ni berlaku sewaktu dia bekerja dekat satu kedai serba nikah ni. So untuk korang lah, kalau korang nak nilaikan, nak komen, boleh drop sikit komen korang. Mungkin kalau korang ada pengalaman bekerja waktu-waktu yang tengah pagi, tak kisahlah apa bidang pun, kerja kedai serba nikah ke kerja apa ke, tak kisah. Kalau ada pengalaman yang sedikit nak dikongsikan, boleh komen dekat ruang komen di bawah. Dan guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton video ni, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan, ada bunyi-bunyi bising yang masuk ke, aku mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih sebab sudi support Faiz Cerita. Maafkan aku jika sepanjang penceritaan aku ada terkasar bahasa, tersalah cakap, mungkin ada benda-benda yang membuatkan korang tak selesa, aku mohon maaf. Dan aku akan cuba perbaiki setiap kelemahan yang ada. So aku harap korang yang menonton, please stay tune support Faiz Cerita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan kalau korang nak kongsikan kisah seram korang, kalau korang sudi untuk aku sharekan di Faiz Cerita, korang boleh DM ataupun email Faiz Cerita. Jadi guys, itu saja untuk dalam video kali ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Teruskan support Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.